Selalu tidur lewat disebabkan kerja lambat-lambat. Night shift, overtime. Lepas tu malam main handphone. Tambah pula selalu makan makanan yang goreng-goreng. Dan tak sihat. Jangan ambil remeh tau benda-benda macam ni. Sebab ia akan merosakkan hati dalam jangka masa yang panjang. Terutama umur macam pakcik ni makin lama makin meningkat. Benda bukan sehari dua untuk jadi. Dia akan ada tanda-tanda. Kalau badan selalu letih, perut kembung, mulut rasa kelat dan pahit, mata kekuningan, jangan biarkan. Korang kena ikhtiar cepat-cepat. Saya suggest, saya recommend yang tak boleh nak mengelak disebabkan urusan kerja, yang terpaksa tidur lewat, cuba amalkan Librium. Yalah, hati ni satu-satunya organ yang bantu buang toksin dalam badan. Kalau ada masalah, macam mana toksin nak dibuang? Mix Distil ni herba yang sangat bagus untuk rawat masalah hati. Dia ada antioksidan yang tinggi yang bantu melawan toksin. Jangan risau. Librium ni lulus KKM dan hanya guna daripada bahan semula jadi. Hanya perlu ambil 1 biji 2 kali sehari. Kena selalu konsisten, barulah dapat hasil. Tak boleh expect dalam masa yang singkat terus dapat result. Jadi, bagi yang selalu tidur lewat, jangan tunggu lagi. Cepat, cuba ni sekarang.